Hai, Assalamualaikum. Pagi. Kalau kereta korang, kereta kau bang, kena macam ni, apa benda yang kau akan buat? Mari. Kau tengok Navara ni. Cermin depan dia. Orang pecahkan. Cermin kereta ni sifat dia terdedah guys. Dia tak boleh pecah sebab cuaca panas. Tak boleh. Untuk yang mana korang nampak video ni, cermin depan, tak kisahlah kau pakai kereta apa bang, memang 2 layer. Dia tak ada 3 layer, 4 layer, tak ada. Cermin 2 layer ni mudah pecah. Kalau dia tak pecah macam ni, ambil touchpen, kiau pun dah pecah dah. Cuma kalau dia pecah, kau boleh pakai lagi. Kalau macam ni memang tak boleh lah. Kan? Sebab pecah dah teruk. Ini cermin depan dah berlayer. Kalau cermin single layer pula, mari. Untuk cermin pintu, memang single layer. Kecuali kereta-kereta kayangan. Dia kalau pecah, dia crack je. Sebab cermin dia lain. Nampak? Kalau cermin pintu, kalau pecah, dia pecah 1000. Jatuh habis. Belakang, mari. Pecah habis. So kaca pedar ni. Cermin belakang pula ni. Orang pecahkan, nampak? Orang ketuk ni, pecahkan ni. Cermin pintu dengan cermin belakang. Dia kalau pecah, 2 sebab je bang. Pertama, mesin rumput. Kena batu pump. Dia pecah 1000, beribu-ribu. Sebab dia tak jatuh sebab tinted. Ada cover tinted. Kau pakailah tinted mahal ke, kau pakai tinted murah ke. Bukannya kau pakai tinted yang mahal, harga 5,000, 10,000, 3,000, 4,000. Bila orang ketuk, cermin tak pecah, tak. Tinted ni pasang kat belah dalam. Belah luar ni mana ada tinted, tak ada apa-apa terdedah. Kau pakai tinted mahal ni, orang ketuk pecah juga. Kan? Kau pakai tinted murah pun, orang ketuk pun pecah juga. Beza dia jatuh tak jatuh je. Dapat belajar sesuatu guys. Cermin depan double layer, pintu belakang single layer. Single layer kalau ada pecah, brom, pecah 1000, beribu-ribu. Kalau cermin depan, kalau pecah double layer, dia crack je macam kereta kau sekarang ni. Kau kan baru beli kereta, kena batu dah pecah dah. Kau nampak betapa tak tahannya kualiti cermin sekarang. Bukannya cermin ni bang, cat kereta. Kau tengoklah kereta-kereta baru, tipis gila. Dapat ke berdapat? Mana kualiti? Kualiti mana? Berapa harga kita bayar ni beli kereta sebiji, berbaloi ya dengan harga, dengan kualiti yang kita dapat untuk kereta-kereta baru. Beli kereta baru, kena batu dah pecah. Kereta kita, mak ayah kita kat belakang, atuk nenek kita dah berapa puluh tahun, sagai suara kena batu tak pecah-pecah. Parking kat luar 20-30 tahun. Macam, itu bezanya kualiti. Belajar satu, komen kat bawah guys. Bagi. Habis body ni kemek terus. Yang aku herannya, kenapa belah kiri ni dia tak pecahkan orang yang pecahkan tu. Dah lah nak pecahkan, pecahkanlah semua. Kan? Buang fuel terus orang kata. Kasi pecah je lah, tukar baru satu keliling semua. Dapat ke dapat? Komen kat bawah guys. Kalau kereta korang ni apa benda yang korang akan buat? Claim insurans? Tak boleh. Claim satu kereta tak boleh. Bagi.